Tengah diet pun, kalau korang nak air gas tapi tak nak mana-mana tahu tak. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang channel. Dudung. So siapa je boleh tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak buat review apa? Hari ni aku nak buat review air gas tanpa gula. Sebenarnya dalam air gas ni dia dah ganti dah gula tu dengan stevia. So maknanya air gas ni walaupun gas dia tanpa kalori. So dekat sini ada 3 perisa. Kita ada perisa soda, kita ada perisa sasi dengan perisa cola. So jom kita try macam mana, rasa dia sedap ke tak. So kalau macam korang dah berbuka tu, kalau korang nak minum air gas, boleh try minum air soda ni. Dia kurang kalori, dia kurang manis dan tak ada kalori. So jom kita try minum. So apa tak nak buang masa lagi, jom try minum. By the way, kalau korang nak beli air ni, aku akan sediakan beg kuning. Harga dia sangat murah. Satu botol ni harga dia RM3.20. So korang bolehlah beli untuk tengah minum. Kalau korang tengah diet pun, kalau korang nak air gas tapi tak nak mana-mana tahu tak nak tanpa kalori, so korang boleh belilah air sasi ni sebab dia memang zero kalori and sihat untuk korang. So tanpa tak masa lagi, jom tengah minum. So kita tengah dengan air perisa Coca-Cola dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap rasa dia. Rasa dia memang rasa macam Coca-Cola, tapi bagi aku bila diganti dengan ais stevia ni ataupun gula stevia tu, rasa dia macam lebih kepada A&W. So seterusnya terai pula perisa sasi. So bila aku minum yang ni, perisa sasi ni, bila aku minum rasa dia lebih kepada rasa air Pepsi. So yang last pula kita akan minum air perisa soda. Okay, yang ni sedap. Rasa ni sedap sebab rasa dia macam air F&N, perisa aiskrim soda. Memang sebiji rasa dia. So aku dah minum dah kecil 3 air gas tanpa gula ni. Memang bagi aku sangat sedap. Cuma Cuma beza dia, kalau gunakan air gula tu memang lagi sedap lah sebenarnya. Tapi kalau korang tengah jaga kesihatan, korang boleh je beli air ni sebab dia kan tanpa gula and dia zero kalori. So kalau korang tengah diet ke, tengah jaga kalori, patut beli air ni sebab air ni sesuai lah untuk korang minum. Kalau tengah diet kan kita cut sugar. So bila cut sugar kan kita nak juga rasa air manis. So boleh je try minum air ni untuk gantikan air gula. So harga dia sangat murah. Satu botol ni RM3.20 and korang boleh try beli dekat TikTok aku sebab aku akan sediakan beg kuning nanti. So aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau sedap